No wonder lah resepi ni viral di mana-mana. Cara nak buatnya pun simple sangat-sangat. Mula-mula kita masukkan je semua bahan ke dalam blender. Lepas tu tambahkan juga 1 sudu besar paste pistachio. Kemudian blend semua bahan ni sampai betul-betul sebati. Tuangkan ke dalam bekas yang dah dialas dengan baking paper. Bakar pada suhu 180 darjah selama 25 minit. Pastikan kek sejuk terlebih dahulu sebelum kita potong. Dan dah siap. Jadilah resepi pistachio bus burnt cheesecake yang super sedap, super creamy. Seriously, makan macam ni je pun dah sedap sangat-sangat. Tapi kita sambung lagi, kita buatkan kulit luar dia pula. Untuk kulit luarnya ni sama juga, kita masukkan semua bahan ke dalam pot dan kita kacau sampai dia masak. Lepas tu kita canai kulit mochi dan balutkan cheesecake tadi dengan kulit mochi. Dan jadilah resepi kita hari ni, pistachio cheesecake mochi. Seriously sedap sangat-sangat, korang wajib cuba. Satu kepuasan di setiap gigitan. Dan nak lagi best, kita makan pula dengan pistachio sauce. Jangan risau, semua sukatan akak dah letak dekat caption. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.